Selamat datang dan menonton info dan sinopsis telefilm Kembalikan Pelangiku. Telefilm disiarkan pada Ahad 23 Mac 2025. Jam 10 malam di TD3 atau stream ditonton. Skrip oleh Nazam Manas. Arahan Osman Ali. Terbitan Nuansa Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Era Shazira, Fendi Bakri, Ahmad Edli, Reza Fenge, Mirza Aziz, Halim Radzi, serta ramai pelakon membintangi telefilm ini. Sinopsis telefilm Kembalikan Pelangiku. Telefilm ini mengisahkan kehidupan sepasang suami isteri iaitu Hamidi dan Maizurah yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun dalam kemiskinan hidup mereka bahagia membesarkan 3 orang anaknya, tetapi hidup mereka diuji dengan pelbagai dugaan. Apakah dugaan itu? Dan mampukah mereka menghadapinya? Jangan lupa menonton telefilm Kembalikan Pelangiku.